korang, aku rasa kan kita ada masalah. Ni beg ni kita kena hantar sekarang. Aku rasa kan kita kena guna budak sekolah rendah. Kalau tak nanti polis curiga kat kita. Boleh ya. Okey. Ada budak. Budak! Mari sini. Kenapa kak? Betul lah kak. Beg ni kau bagi kat pakcik sana. Nah, Okey kak, saya akan bagi kak kopi tu. pergi. Aisyah, kau pegang beg apa tu macam pelik je. Tahu lah tadi akak tu Bagi beg ni. Yelah jom. Awak tahu tak tadi kan ada orang bagi beg dekat Syed Syakir? Oh, iya ke? Kalau macam tu kita kena laporkan pengurus doktor muda. Jom. Kak, saya nampak Aisyah Syakila. Assalamualaikum cikgu. Kami dapat laporan Aisyah Syakila ambil beg daripada orang yang tidak dikenali. Jana sini kejap. Boleh tak tolong panggilkan Aisyah Syakila? Boleh? Betul ke awak dapat beg daripada orang yang tidak dikenali? Ni cikgu, saya dapat beg dari akak tu suruh bagi orang tu. Awak tahu tak dalam beg tu ada dada? Ya ke, saya nak tolong je. Umurnya baru 11 tahun namun seorang kanak-kanak dikesan terlibat dalam penyalahgunaan dadah kerana terpengaruh dengan ibu bapanya yang juga terlibat dalam penagihan dadah. Kanak-kanak terbabit bagaimanapun diselamatkan polis bersama agensi anti dadah kebangsaan AADK dalam satu operasi di sebuah rumah di Kota Sarang Semut, Alor Star pada jam 11 pagi. Ini pula di Kedah, kira-kira 15% pelajar sekolah berusia 15 hingga 17 tahun di daerah Gebang Pasu dikesan terbabit dalam penyalahgunaan dadah. Lebih serius, ada yang dikesan membawa bahan terlarang itu ke kawasan sekolah untuk diedarkan kepada rakan-rakan. Dijanjikan pekerjaan dengan pendapatan lumayan di luar negara, bagai bulan jatuh ke riba. Aduhai gadis, jangan terpedaya dengan sindiket. Jangan sembarangan menerima bagasi. Jangan jadi keldai dadah.